Burger Ramli, burger kaki 5 tapi rating 5 bintang. Hari ni kita cerita pasal Ramli, macam mana dia boleh jadi king of street burger di Malaysia. Bayangkan, setiap hari Ramli berjaya proses lebih 150 tan daging. And this is based on production data company Ramli pada tahun 2023. Bukan setakat produce bertan-tan daging, dia supply kepada lebih 30,000 gerai-gerai kecil burger. And dapat jual 1 juta burger setiap hari. Dan ini semua bermula dengan satu gerai yang sangat kecil dan hampir tutup pada tahun 1979. Kisah dia bermula dengan insan bernama Ramli Mokni, seorang butcher yang kerja dekat Kuala Lumpur. Masa tu dia ada satu masalah. Asyik-asyik daging yang tak aku je kena buang. Dia ada idea, dan idea ni is not something new. Orang kat luar sana pernah buat. Dia ambil daging-daging ekstra ni untuk jadikan burger patty dengan rempah rahsia. Ini dia disclose dekat dalam early business story dia lah. Dia start mula-mula buka kedai dekat Chowkit. Business dia slow sampai dia rasa tak tertutup kedai dia tu. Tapi ada satu creation, satu innovation yang diintroduce yang membuatkan boleh save business dia, iaitu burger special salut telur. So sebab tu ayat orang pun bila mana ada special kan teringat telur. Sebab apa? Sebab Ramli yang introduce sebenarnya produk. Dalam masa 6 bulan, gerainya hampir lingkup tu jadi viral. Orang bayangkan sanggup queue sejam, and pada tahun tu viral ni is not even a thing tau, untuk dapatkan daging bersalut telur by Ramli. Sebab just nak rasa burger special dia. Pada tahun 1984 pula, Ramli ambil risikonya lebih besar. Dia try his best untuk buka kilang proses daging dia yang pertama. Saiz tak besar tapi boleh supply pada 100 gerai. And this is when they decide untuk fokus pada business expansion. Lepas tu dia standardize semua resepi, dia pastikan every burger outlet dapat rasa yang sama. Dapat feeling makan burger Ramli special, daging bersalut telur, feeling dia sama. Dia apply the same quality control supaya dapat quality yang sama. Pada tahun 1990 jadi satu tahun turning point dia bila dia launch frozen burger patty. Burger patty yang dia proses dan dia jadikan burger patty tu kemudiannya boleh dibeli oleh rakyat Malaysia. Dan dia mula masuk dalam pasaran retail. Maksudnya you boleh beli dan you boleh peram lama dalam peti ais dan boleh masak bila-bila masa. Strategi ni yang transform company dia kepada company yang lebih fleksibel, company yang lebih dikenali di luar sana. Sekarang Ramli ada kilang 20 ekar lebih. This is based on his facility data dan boleh proses 150 tan daging setiap hari. Supply kepada lebih 30,000 gerai burger dan jual 1 juta burger daily setiap hari, guys. Yang paling penting, apa itibar daripada cerita Ramli ni, Ramli buktikan satu benda yang from the street pun dia boleh bina jadi satu empire. Street food ni boleh jadi satu industri, dan idea daripada jalanan mungkin nampak murah tapi boleh bertukar kepada satu idea yang sangat mahal. And Ramli, dia seorang executor. Dia make sure burger Ramli ni boleh jadi satu local brand jadi raja. Kalau you perasan, kadang-kadang orang pergi makan burger dekat fast food chain pun dia akan compare. Maksudnya burger Ramli memang sedap dan jauh. Nak dengar lagi kisah-kisah inspiring pasal usahawan-usahawan yang ada dekat Malaysia, bagaimana mereka bina local brand untuk jadi company worth more than billions of ringgit? Follow Shatera Saham dan komen brand lokal apa yang anda nak lagi dengar.